Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT dengan limpahan dan juga kurnia daripada Allah SWT dapat lagi kita pada malam ini bertemu bersua muka untuk kita meneruskan pengajian kita pada malam ini berkaitan dengan ilmu fiqh, ilmu berkaitan dengan ibadat-ibadat kita, berkaitan dengan syariat Islam. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT sekalian, pada minggu lepas kita telah menyentuh berkaitan dengan hukum air yang ketiga, iaitu air yang mutanajis ataupun kita sebut sebagai air yang bertukar menjadi najis akibat terkena dengan najis. Jadi air mutlak yang asalnya suci, apabila dia terkena dengan najis maka dia akan jadi mutanajis. Sekiranya air mutlak tersebut kurang daripada dua kullah, atau kita panggil sebagai air yang sedikit, sama ada air mutlak ataupun air mustakmal sama juga lah. Kurang daripada dua kullah, iaitu kurang daripada 217 liter, maka kita panggil sebagai air yang sedikit. Lebih daripada kuantiti tersebut kita panggil sebagai kuantiti air yang banyak. Okey, jadi air yang sedikit ni tuan-tuan, dengan sekadar bertemu dengan najis maka dia akan menajiskan air tersebut, walaupun sifat air tersebut tidak berubah, walaupun warna air tersebut tidak berubah, walaupun rasa tidak berubah, walaupun bau dia tidak berubah. Itu dengan sekadar bertemu maka air tersebut dia sudah bertukar daripada air mutlak menjadi air mutanajis. Walaupun kita nampak air tersebut masih lagi jernih, masih lagi baunya macam bau air mutlak yang macam biasa, tetap juga dia bertukar menjadi air mutanajis. Kerana apa? Kerana air yang sedikit ni Nabi SAW menyebut mafhum daripada kalam Nabi SAW. Nabi SAW bersabda bahawa air yang banyak, iaitu air yang lebih daripada 2 kullah, dia tidak menanggung kenajisan ataupun tidak menanggung kekotoran lah. Tapi jadi mafhum daripada hadis Nabi ini kita faham bahawa kalau kurang daripada 2 kullah maka dia akan menanggung najis. Okey. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam bab mutanajis, kalau kita bercakap berkenaan dengan air yang lebih daripada 2 kullah, maka dia akan menjadi najis sekiranya air tersebut dia berubah salah satu daripada sifatnya dengan najis yang dimasuki di dalamnya. Mana kata kalau terjatuh najis dalam air, kemudian air tersebut berubah salah satu daripada sifatnya, maka barulah air tersebut dikira sebagai air mutanajis. Adapun kalau air yang banyak ini dimasuki najis dan tidak ada perubahan pada sifat air tersebut, tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya, maka air tadi kekal dengan hukum suci dia. Suci lagi menyucikan. Adapun kalau berubah walaupun satu sifat, sama ada bau dia berubah ataupun warna dia berubah ataupun rasa dia berubah, maka air tersebut walaupun banyak dia tetap juga akan menjadi air yang mutanajis. Kemudian bila kita bercakap berkenaan dengan dengan
najis yang apa nama yang masuk ke dalam air, maka ada yang perlu kita faham adalah najis tersebut mestilah bukan najis yang dimaafkan pada air. Sebab sekiranya kalau najis tersebut najis yang dimaafkan pada air, maka dia tidak akan menajiskan air tersebut dengan ada syarat-syarat dia lah. Sebagai contoh, para ulama bincangkan bahawa antara najis yang tidak menajiskan air, yang ataupun kita kata najis yang dimaafkan pada air. Najis yang dimaafkan pada air ada dua, iaitu yang pertama ma la yudrikut taraf, najis yang tidak nampak dengan cerapan panca indera yang normal. Sebagai contoh, percisan kecil daripada najis, ataupun kita kata percisan air yang kecil itulah yang kita tak nampak, walaupun kalau kita lihat dengan mikroskop ataupun apa nama yang pembesar ni lah, pembesar bagi nampak besar tu, orang panggil kanta pembesar kanta pembesar tu kita akan nampak butiran-butiran kecil air yang hasil daripada najis, tetapi ia tidak dapat dicerap dengan mata yang normal, maka ia dimaafkan walaupun ia adalah daripada najis yang mughallazah. Jadi kita ambil dobit kat sini, kita ambil nota dekat sini bahawa najis yang mughallazah hanya dimaafkan pada ketika ini saja, sekiranya ia termasuk dalam najis yang tidak dapat dicerap dengan mata. Sebagai contoh, kalau lalat dia hurung ataupun dia duduk di atas najis yang mughallazah ataupun mutawassitah, kemudian lalat yang sama pergi dekat bekas air kita, dia duduk atas bekas air kita, maka kalau kita lihat menggunakan mikroskop, pasti di sana ada kesan najis mughallazah tersebut ataupun najis mutawassitah di kaki dia, tetapi ia dimaafkan pada syarak, dan najis mughallazah hanya dimaafkan pada dalam bab ini saja, dalam bab sekiranya ia tidak nampak dengan cerapan mata yang normal. Sama juga najis yang yang tidak dapat cerap dengan mata ini juga dimaafkan sekiranya dia melekat pada badan kita atau melekat pada baju kita dan sebagainya. Okey, sebab dia tak nampak dengan mata kasar. Kemudian najis yang dimaafkan yang kedua adalah al-maitatu la damalaha sa'il, iaitu bangkai yang tidak ada darah mengalir padanya, yang ini hanya dimaafkan pada air saja. Jadi bangkai yang tidak ada darah mengalir padanya, bangkai itu sebagaimana kita sebut pada minggu lepas, ia adalah sesuatu hidupan yang ataupun binatang yang hilang nyawanya bukan dengan sembelihan yang diiktiraf oleh syarak. Dia boleh berlaku sama ada pada masalah tukang sembelih. Kalau kita sembelih kambing boleh makan, tapi tukang sembelih itu budak-budak yang belum mumayyiz lagi, maka sembelihan tersebut tidak sah, dan kambing yang disembelih tadi tidak boleh dijadikan sebagai makanan kepada kita, makanan yang halal. Ataupun dia ada masalah pada yang disembelih, iaitu binatang yang disembelih. Kita pergi sembelih kucing, walaupun cara sembelih betul, tapi kucing itu bukanlah binatang yang boleh dimakan, walaupun sembelihan yang kita buat tu tepat dengan cara sembelihan yang dibenarkan syarak. Ataupun dia ada masalah pada alat penyembelih. Kalau kita menggunakan alatan sembelih itu daripada kuku ataupun tulang ataupun tanduk, maka sembelihan tersebut tidak sah di sisi syarak. Jadi sembelihan tersebut haram untuk kita makan. Ataupun dia ada masalah pada cara kita sembelih. Kita dah sembelih kambing, kita ni orang Islam, kita ni orang orang yang mukallaf, orang yang dah balik, akhir balik. Kemudian kita dah guna pisau yang mahal, pisau yang bagus dan sebagainya. Kemudian kita nak sembelih kambing. Kemudian bila kita sembelih kambing, ternyata ada urat yang wajib diputuskan, salah satu daripada dua urat yang wajib diputuskan, iaitu urat halkum dan juga urat merih. Salah satu daripadanya tidak terputus, maka sembelihan kita itu juga tidak dikira sebagai sah. Maka itulah yang dipanggil sebagai bangkai, iaitu sesuatu yang hilang rohnya tanpa sembelihan yang diiktiraf oleh syarak. Ataupun kambing kena langgar dengan kereta dan sebagainya lah, walaupun kambing tu asalnya binatang yang boleh dimakan. Jadi itulah itulah yang dipanggil sebagai bangkai. Jadi bangkai yang dimaafkan pada air adalah bangkai binatang yang tidak ada darah mengalir pada tubuhnya.
Sekira-kira kalau waktu dia hidup kita carikkan badan dia, maka tidak ada darah yang mengalir. Sebagai contoh nyamuk, sebagai contoh lalat, termasuk juga cicak, termasuk juga tebuan, lebah, kutu dan sebagainya. Maka kalau sekiranya bangkai binatang-binatang tersebut termasuk di dalam air, maka bangkai ataupun najis tersebut tidak dapat menajiskan air yang dimasuki tadi. Tapi dengan syarat kemasukan tersebut bukan dengan perbuatan manusia. Seandainya dengan perbuatan dengan perbuatan angin yang tolak masuk, maka dimaafkan. Ataupun dengan perbuatan orang yang bukan mukallaf, manusia juga tapi bukan mukallaf, iaitu orang gila, orang yang bukan mumayyiz lagi, maka dia ada khilaf di sana. Ataupun haiwan lain yang tolak bangkai-bangkai yang seumpama macam kita sebut tadi, yang tidak ada darah mengalir padanya itu ke dalam air kita, bekas air kita, maka dia ada khilaf. Ada yang mengatakan dimaafkan, ada yang mengatakan tidak dimaafkan. Adapun kalau angin memang secara mutlak para ulama mengatakan dimaafkan kalau angin yang tolak tiup bangkai semut sebagai contoh masuk dalam air kita. Dan syarat yang kedua, tidak berubah air tersebut ataupun cecair tersebut tidak berubah. Mana kata dengan kemasukan najis yang bangkai yang tidak mengalir darah padanya itu tidak mengubah keadaan air. Kalau contoh dia mengubah, sebagai contoh semut tu masuk terlampau banyak sehingga dia mengubah warna ataupun rasa ataupun bau air tersebut, tetap juga ia menajiskan air tersebut. Okey, kemudian bila kita sebut dalam bab yang dimaafkan pada air ni, najis yang masuk ke dalam air yang dimaafkan, antara juga disebut mulut kucing yang bernajis. Jadi mulut kucing yang bernajis, sebagai contoh mulut ni kucing ni dia makan bangkai, dia makan cicak ke, dia makan lipas ke dan sebagainya, katak ke dan sebagainya, burung ke, walaupun binatang tersebut boleh dimakan. Asalnya binatang selain daripada anjing dan babi, hukum dia adalah suci. Selain daripada anjing babi kita tolak ke tepi. Selain daripada anjing dan babi, ketika mana binatang tersebut hidup, maka dia suci. Sekira-kiranya kalau kita menanggung dia di dalam salat atau di dalam ibadat yang memerlukan kepada kita suci, maka sah ibadat kita. Sebagai contoh kucing dan sebagainya, dia dia binatang yang suci ketika mana dia hidup, walaupun kita tak boleh nak makan dia. Jadi kalau kucing dia makan cicak asalnya hidup, dia suci. Dia makan, binatang tersebut mati, maka binatang tu jadi bangkai. Ataupun dia makan burung tu mati, burung tu jadi bangkai sebab bukan disembelih dan sebagainya. Jadi bila jadi bangkai, mulut kucing tadi dia bernajis. Jadi seandainya kucing dalam keadaan mulut dia bernajis, dia terus pergi minum di dalam bekas air kita, sama ada dalam baldi kita. Ni bekas air yang kurang daripada 2 kulah lah, kurang daripada 200 liter dalam baldi kita ke, dalam cawan kita. Mungkin orang yang bela kucing, kemudian dia tengok kucing dia makan burung. Jadi burung tu dah jadi bangkai, duduk dalam mulut dia, maka dia menajiskan mulut kucing tadi. Dan kucing tadi terus pergi minum dalam bekas cawan dia. Maka pada ketika itu tidak dimaafkan. Kerana apa? Kerana memang jelas-jelas masih lagi ada kesan najis pada mulut kucing tadi. Cumanya keadaan yang dimaafkan adalah sekiranya kucing yang sama dia makan depan kita bangkai tadi, kemudian dihilang daripada pandangan kita dalam jangka masa yang kita boleh jangka, ataupun kita boleh andaikan kucing tadi dia pergi pada satu tempat dan kemudian dia minum pada sumber air yang lebih daripada 2 kulah, air yang banyak lah, sama ada air sungai ke, air ataupun air kolam yang lebih daripada 2 kulah, maka kemudian dia datang balik, dia minum daripada bekas air kita, maka kita dalam keadaan tersebut air kita tidak menjadi najis. Walaupun sebenarnya kucing tadi dihilang daripada pandangan kita tu, dia duduk belakang pintu tu je, kemudian dia datang balik, dia minum dalam bekas mulut kita, dalam bekas air kita, tetap juga dia dimaafkan. Kerana apa? Sebab ada andaian, ada ihtimal bahawa mungkin kucing tadi sepanjang dihilang depan mata kita tadi, dia pergi minum air yang lebih daripada 2 kulah dan dia membersihkan mulut dia daripada najis tadi. Dengan sebab andaian tu saja. Walaupun secara hakikatnya kucing tu tak pergi pun minum dekat tempat kawasan yang lebih daripada 2 kulah dan membersihkan mulut dia, tetap juga dia dimaafkan kerana dihilang daripada pandangan mata kita. Walaupun kadar yang boleh diandaikan lah.
Tapi kalau dia hanya keluar sekejap saja, dalam 10 saat dia datang balik, kita tak boleh nak andaikan. Jika sekiranya ada andaian yang boleh kita letakkan, maka dia dimaafkan. Jadi seandainya kalau kita tengok kucing tu makan bangkai burung dan sebagainya, kemudian dia pergi ke tempat lain, dia keluar tempat lain lah, kemudian dia datang, dia minum dalam bekas air kita dan sebagainya, maka air kita kekal dalam keadaan suci, mutlak lagi, boleh lagi digunakan untuk menyucikan. Okey, kemudian termasuk juga dalam bab ini para ulama menulis mulut kanak-kanak. Kalau mulut kanak-kanak tersebut bernajis, biasalah kanak-kanak ni kadang-kadang dia ambil je benda-benda dan letak dalam mulut dia. Jadi sekiranya kita nampak kanak-kanak tersebut memasukkan najis di dalam mulut dia, ataupun dia tengok bangkai cicak dia pun ambil, dia gigit, kemudian datang wali dia, datang mak ayah dia, keluarkan daripada mulut dia, kemudian budak tadi hilang di depan pandangan mata kita. Sekadar-kadar andaian tadi, sekadar-kadar mungkin kita boleh andaikan mak dia pergi basuh mulut dia ke, ataupun ayah dia pergi basuh mulut dia, ataupun dia sendiri pergi minum air daripada tempat yang lebih daripada 2 kolah dan sebagainya. Maka bila dia datang balik, dia pun minum daripada cawan kita. Maka cawan kita tu kita boleh andaikan, kita boleh anggap bahawa dia masih lagi suci. Sebab apa? Sebab dengan ada andaian bahawa budak tadi ketika mana dia hilang daripada pandangan mata kita, dia pergi basuh mulut dia. Sama ada dia pergi basuh, ataupun ayah dia ataupun mak dia pergi basuh mulut dia. Termasuk juga dalam bab ini setiap haiwan-haiwan yang suci, walaupun haiwan tersebut bukanlah yang biasa berkeliaran di sekitar manusia. Ni kita kata kalau kita membicarakan berkenaan dengan haiwan ni, haiwan yang suci tu selain daripada anjing dan babi lah. Selain daripada anjing babi, kita panggil haiwan tu suci jika dia masih lagi hidup. Jika anjing tu masih hidup, jika binatang tersebut masih lagi hidup selain daripada anjing dan babi, maka dia dikira sebagai binatang yang suci lah, binatang yang suci. Jadi kalau binatang yang suci ni tuan-tuan, walaupun binatang tersebut bukanlah sesuatu binatang yang biasa berada dengan manusia, di sekeliling manusia. Sebagai contoh ular, sebagai contoh musang jarang dengan manusia, ataupun sebagai contoh beruang ke, harimau dan sebagainya. Sama juga keadaannya macam ni. Kalau kita tengok dia makan, sebagai contoh kita lihat harimau, dia makan binatang, jadi binatang tersebut jadi najis lah sebab dia bangkai, sebab bukan yang disembelih dengan sembelihan syarak. Maka mulut dia bernajis. Kemudian harimau tersebut pergi ke satu tempat yang lain, kemudian datang balik, dia minum daripada bekas air yang kita simpan sebagai contoh. Maka kita masih lagi air tersebut berada dalam keadaan suci. Sebab apa? Sebab kita boleh andaikan bahawa mungkin harimau tadi dia pergi cari air tempat lain, diminum daripada sumber yang lebih daripada 2 kolah dan membersihkan najis yang ada pada mulut dia. Okey. Jelas tuan-tuan berkaitan dengan itu. Kemudian dalam bab air najis yang dimaafkan pada air ini, dalam bab air najis yang dimaafkan pada air, juga disebut oleh para ulama dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah, al-qalil min dukhanin najasah, sedikit daripada asap najis. Sedikit daripada asap najis. Apa yang dimaksudkan sebagai asap najis? Sebagai contoh, tahi yang dibakar. Tahi yang dibakar ataupun kayu api kita tu ada kesan tahi cicak ke, ataupun ada kesan najis binatang yang kencing pada kayu tersebut, kemudian kita bakar. Ataupun Allahumma salli ala Muhammad, bangkai sendiri. Sebagai contoh, binatang yang tidak disembelih ataupun tidak disembelih dengan sembelihan syarak, walaupun binatang tersebut kita makan, ayam sebagai contoh, ayam kita makan, tapi kalau ayam tersebut tidak disembelih dengan sembelihan syarak, maka dia dikira sebagai bangkai, sebagai najis. Okey. Jadi kalau benda-benda tersebut dibakar, kayu api yang terkena najis, ataupun najis sendiri kita bakar, ataupun bangkai kita bakar, maka asap yang keluar daripada najis tersebut dia dikira sebagai najis. Asap tu dikira sebagai najis juga. Mana kata tak boleh terkena pada badan kita, tak boleh terkena pada air dan sebagainya. Cumanya dalam bab ini dia dimaafkan sekiranya najis, asap najis tadi hanya sedikit saja terkena pada kita. Asap najis itu sedikit saja terkena pada kita ataupun terkena pada air. Dia dalam bab ni kita bincangkan dalam bab air. Dan juga asap ni juga dimaafkan kalau terkena pada badan kita jugalah, kalau sedikit. Apa?
Hutan, okey. Oh, pakaian kita. Tak, hutan dia kayu. Tapi kita boleh anggap dalam tu mungkin ada binatang dan sebagainya lah. Tapi itu dia bukan secara khusus yang dibakar itu adalah najis tu. Tapi ini kita maksudkan kalau betul-betul itu adalah najis yang kita bakar. Sebagai contoh, kalau macam di India, yang saya dengar daripada kawan, dia kata kalau di India mereka menggunakan tahi lembu tu sebagai arang untuk membakar. Kalau dalam mazhab kita tak boleh. Sebab apa? Tahi itu asapnya juga adalah najis. Kalau dalam mazhab Hanafi, kalau tak silap saya, dia asap najis bukan najis. Tapi dalam mazhab kita, mazhab Al-Imam Syafi'i, asap najis pun adalah najis. Jadi kat sini dia kata dimaafkan sekiranya asap najis itu adalah sedikit. Asap najis itu sedikit, maka dimaafkan. Mana kata dia masih najis, tetapi kalau terkena pada badan kita atau terkena pada air, maka dia dimaafkan kalau sedikit. Okey, kemudian sikit daripada asap najis ini yang dimaafkan ini, dia ada dua syarat. Seperti mana yang disebut oleh para ulama dalam kitab Syarah Imdad, namanya Syarah Imdad. Dia kata yang pertama, mestilah bukan asap daripada najis mughallazah. Bukan asap hasil daripada pembakaran najis mughallazah. Mughallazah ni apa? Najis anjing ataupun babi. Itu tak dimaafkan. Najis mughallazah ni hanya dimaafkan pada itu je, ma la yudrikut taraf, sesuatu yang tidak nampak dengan cerapan mata kasar. Sebagai contoh, percikan sedikit yang kita tak nampak, ataupun terkena pada kaki lalat kemudian dihinggap pada kita, tu kita tak nampak, tu dimaafkan. Okey. Okey, syarat yang kedua bagi asap ini, tuan-tuan, dia bukan terkena asap itu dengan perbuatan kita sendiri. Mana kata kita tahu dah yang dibakar itu adalah najis, cuma lepas tu kita pun pergi bau ataupun pergi bagi asap tersebut kena badan kita, ataupun memang kita sengaja buka tempat penutup air kita bagi asap terkena pada air kita, maka kalau dengan sengaja tidak dimaafkan. Kalau asap itu adalah najis daripada najis yang mughallazah pun tidak dimaafkan. Jadi kita nak tahu sedikit ataupun banyak asap ni macam mana. Dalam bab asap ini, dia balik kepada takdir ataupun kepada andaian. Para ulama beritahu, kita nak andaikan asap itu banyak atau sedikit, sekiranya kita andaikan sekiranya asap tersebut lalu pada satu kain putih, maka kalau dia mengubah warna putih kain tersebut jadi warna kuning sikit, jadi warna hitam ke, jadi warna kelabu ke, maka ia dikira sebagai banyak. Seandainya kalau asap tersebut lalu pada kain putih dan dia tidak mengubah langsung warna kain putih tersebut, maka asap itu dikira sebagai asap yang sedikit. Jadi andaian tersebut kita hanya andai je lah. Macam contoh kalau orang yang orang yang bakar gulungan kertas, kita bakar gulungan kertas dan asap tu keluar, kemudian terkena pada kain putih ataupun warna benda-benda yang warna putih lah, maka kadang-kadang dia akan meninggalkan kesan kuning. Jadi kesan kuning tu dia memerlukan asap yang banyak sampai keluar kesan kuning tu. Jadi yang banyak tu, yang meninggalkan kesan kuning tu dikira sebagai asap yang banyak. Adapun yang sedikit dia tidak dikira sebagai asap yang banyak lah. Maka kalau sedikit terkena pada baju kita ataupun terkena pada air bekas air kita, maka dia tidak menajiskan, dia dimaafkan. Dia najis tapi dia dimaafkan dengan syarat bukan najis yang mughallazah, dengan syarat bukan dengan perbuatan sendiri. Okey. Dan asap ini tuan-tuan, dia berbeza dengan wap. Wap ni berbeza dengan asap. Asap dia keluar hasil daripada pembakaran. Kita bakar satu benda, keluar asap. Kita bakar bangkai, keluar asap. Kita bakar najis itu sendiri, keluar asap. Itu asap tu. Jadi asap daripada najis, itu pun najis. Adapun wap, kalau wap ni dari sudut bahasa kita lah, dia ada dua makna. Yang pertama, wap hasil daripada pembakaran. Sebagai contoh, kita masak air. Kita bakar air tadi, kita masak air, maka akan timbul wap air. Jadi kalau sekiranya kita masak tu, kita masak najis lah, kita kata air najis, mungkin air kencing lah sebagai contoh lah, dan kalau keluar benda sing ataupun wap daripada air tersebut, maka dikira sebagai najis juga. Itu dia hasil daripada pembakaran. Dan ada wap satu lagi, dia hasil daripada kepungan ataupun kita kepam suatu benda sehingga mengeluarkan wap. Sebagai contoh, kalau disebut contoh, angin yang keluar daripada badan kita, kentut lah, kita kata kentut.
kentut ni keluar daripada badan kita, dia hasil percampuran dengan najis yang ada dalam badan kita. Maka angin yang keluar itu, walaupun bau dia busuk, walaupun ditulis para ulama, walaupun sampai basah kita punya, kalau kita seorang tu kentut, basah kita punya seluar tu, basah tu sampai macam beruap lah, beruap kita punya seluar tu, maka ia masih lagi dikira sebagai sesuatu yang tahir, yang suci. Wap itu suci sebab dia bukan keluar hasil daripada pembakaran. Wap sebagai contoh kan, kita ambil mulut kita ni, kita letak pada tangan kita, bila kita tiup, kita akan rasa basah-basah. Jadi wap air tu, jadi wap yang keluar daripada najis, dia kata kentut lah. Sampai walaupun basah kita punya seluar tu, ada rasa kesan, rasa basah, rasa lembab, tetap juga suci, tetap juga suci. Kemudian yang dibincangkan adalah wap yang keluar daripada bau kepam dalam tandas, hasil daripada bau najis. Jadi wap tersebut pun masih lagi suci, melainkan kalau kita yakin memang ada apa nama kesan daripada najis itu sendiri yang keluar, naik daripada wap tu, memang dia akan najiskan lah. Tapi kalau setakat bau dan sebagainya tu, dia bukan najis lah, dia bukan najis. Okey, jelas tuan-tuan Dia beza bukan najis dengan najis yang dimaafkan. Kalau macam asap yang sedikit tadi, dia najis tetapi dia dimaafkan. Kalau macam kentut tadi, dia bukan najis, dia sesuatu yang tahir. Sekira-kira kalau kita buat andaian, kalau seorang tu dia melepaskan kentut dia dalam satu plastik, disimpan, dia bawa sekali masa dia semayang, dia menanggung kentut tadi dalam semayang, masih lagi dikira sebagai sah dia punya solat dia. Sebab apa? Sebab kentut tu sendiri bukan najis. Itu kalau seandainya lah, kita datangkan andaian, bukan kita nak buat perkara tersebut, tapi andai nak bagi tahu bahawa angin yang keluar daripada badan kita ni bukan najis, bukan najis. Okey. Okey, kemudian antara lagi yang dimaafkan, najis yang dimaafkan pada air adalah sedikit daripada bulu-bulu yang najis, sedikit daripada bulu-bulu yang najis. Okey, apakah bulu-bulu yang sedikit daripada bulu-bulu najis ni? Apakah bulu-bulu najis? Bulu-bulu najis ni adalah bulu yang terpisah daripada bangkai atau tidak terpisah bulu yang najis ini adalah bulu yang terpisah daripada bangkai ataupun dia tidak terpisah daripada bangkai pun masih lagi dikira sebagai najis. Sebagai contoh, walaupun binatang tersebut boleh dimakan atau tidak boleh dimakan. Sebagai contoh, kalau kita telanggar kambing ni asal binatang yang boleh dimakan. Jadi bila kita telanggar, maka dia mati bukan dengan sembelihan syarak, maka binatang tersebut dikira sebagai bangkai. Kambing tersebut dikira sebagai bangkai. Maka bulu dia pun dikira sebagai bangkai juga. Bulu dia dikira sebagai bangkai. Sama ada dia melekat pada badan dia ataupun kita cabut daripada bangkai tersebut, masih lagi dikira sebagai bangkai. Sebagai contoh, kucing. Kucing kita langgar. Kucing binatang tak boleh makan. Langgar, kemudian dia mati, dia jadi bangkai, maka bulu dia tadi sama ada terpisah daripada badan ataupun masih lagi ada pada badan kucing tadi, dia dikira sebagai bangkai juga. Bangkai ataupun najis lah, kita kata masih lagi dikira sebagai najis. Okey, yang kedua, bulu yang terpisah daripada binatang yang tidak halal dimakan semasa dia hidup. Okey, kalau tadi kucing kena langgar, kucing tu tak boleh makan. Jadi bila dia mati, dia jadi bangkai. Jadi bulu dia pun dikira sebagai bangkai juga. Okey, kemudian kalau binatang yang boleh dimakan, sebagai contoh kambing, ketika mana kita sembelih dia, bulu dia suci. Jadi bulu dia suci, terpisah daripada dia suci kalau kita sembelih dia. Tapi kalau bulu dia terpisah masa dia hidup, binatang yang boleh dimakan, bulu dia terpisah semasa dia hidup pun dianggap suci juga. Jadi kalau kita tengok yang biri-biri tu kan, dekat luar negara selalunya lah, biri-biri yang kulit tebal, dia potong, dia ambil bulu biri-biri tadi. Jadi kita boleh guna, orang kata kita boleh pakai jaket yang dibuat daripada bulu biri-biri. Sebab apa? Sebab binatang yang boleh dimakan, bulu yang terpisah, bulu sajalah, bulu yang terpisah daripada badan dia suci. Adapun kalau terpisah masa dia sudah disembelih pun suci juga, sama jugalah. Kalau terpisah waktu dia mati tanpa sembelihan syarak, dia akan jadi najis. Sebagai contoh, dia kena langgar, dia akan jadi najis. Biri-biri tu kena langgar, mati, kemudian orang ambil bulu dia, bulu jadi najis sebab tak ambil semasa dia dah jadi bangkai.
Okey, kemudian binatang yang tidak boleh dimakan. Binatang yang tidak boleh dimakan, sebagai contoh kucing. Kucing ketika mana bulu tadi melekat pada badan dia, mana kata masih ada pada badan dia, dia suci. Jadi binatang selain daripada anjing dan babi, hukum dia suci, bulu dia suci dan sebagainya. Seandainya tercabut daripada badan dia ketika mana dia hidup, bulu yang terpisah daripada kucing ketika mana dia hidup, ataupun bulu binatang selain daripada anjing dan babi yang tidak boleh dimakanlah, binatang-binatang tidak boleh dimakan selain daripada anjing dan babi, terpisah daripada badan dia ketika mana dia hidup, hukumnya adalah najis. Jadi kalau sedikit daripada bulu tersebut, dia dimaafkan. Sedikit tu macam ni tuan-tuan, sedikit ini adalah dia berbalik pada uruf. Dia balik pada uruf. Uruf ni apa? Uruf ni adat kebiasaan. Kalau setengah tempat tu dia rasa banyak ke sikit benda yang bulu tersebut. Kalau ada yang setengah tempat mengatakan banyak dah ni bulu ni, terkena pada air kita sebagai contoh, jatuh dalam air kita. Contoh air kita satu baldi besar, jatuh sikit je bulu, kita akan rasa benda tu sikit. Tapi kalau air kita tu besar ni saja, satu cawan saja, jatuh bulu, yang sedikit yang kita anggap masa jatuh dalam baldi besar tu, kita tak akan anggap sikit bila jatuh dalam cawan kita, sebab kuantiti tu berbeza. Okey, setengah ulama, pendapat yang kedua, setengah ulama meletakkan terus bilangan. Seandainya 2 ataupun kurang daripada 2, maka dia dimaafkan. Tapi kalau 3 dan lebih, maka dia dikira sebagai banyak dan dia tidak dimaafkan kalau masuk dalam air. Dan sama juga dengan badan kita. Sebagai contoh kan, orang yang kita main kucing dan sebagainya, kucing tu bulu dia melekat pada badan kita lebih daripada 2 helai, 3 dan lebih. Jadi tak sah untuk kita bawa baju tadi untuk pergi semayang, walaupun bulu tu kering, sebab kita dikira sebagai menanggung najis. Maka kita kena bersihkan dahululah. Dia berbeza pada orang yang membela kucing. Jadi hukum orang bela kucing ni dia ringan sikit lah. Mana kata kadar banyak dia tu lebih banyak daripada kadar banyak orang biasa. Dia kata kadar sedikit dia, kalau macam kita sedikit 2 helai, dia mungkin kadar sedikit dia tu lebih banyak daripada kadar sedikit kita. Sebab dia terbana dengan perkara tersebut. Mana kata memang kucing berada dalam rumah dia dan sebagainya. Adapun yang terbaik adalah jagalah, yang terbaik jaga. Sama juga dengan orang yang tunggang keldai. Keldai ni binatang yang tak boleh dimakan, haram dimakan. Jadi sama juga dengan kucing, binatang yang tak boleh dimakan, bulu dia terpisah ketika mana dia hidup, dikira sebagai hukum bangkai dia. Itu hukum najis dia lah, hukum najis dia. Maka kalau orang yang tunggang keldai ni, dia akan melekat bulu dekat dia punya baju. Jadi dimaafkan dengan kadar yang lebih sikit lah berbanding dengan orang biasa. Sebab apa? Sebab dia terbala dengan benda tu. Dan dia tunggang keldai, mesti akan ada bulu pada badannya. Jadi untuk orang normal, kalau kita tak biasa dengan keldai, kita saja main pegang-pegang keldai, ada bulu melekat, tercabut bulu dia melekat pada badan kita, kurang daripada 3 helai, iaitu 2 ataupun 1, maka sikit, dimaafkan. Kalau lebih daripada 2 helai, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, maka tidak dimaafkan. Dan sama juga tidak dimaafkan pada air dan sebagainya. Okey, itu berkaitan dengan bulu. Jadi kita ulang balik, apakah bulu yang dikira sebagai najis? Yang pertama, bulu yang terpisah daripada bangkai ataupun dia tidak terpisah pun daripada bangkai, dia lekat ke badan itu, dia dikira sebagai najis juga. Yang kedua, bulu yang terpisah daripada binatang yang tidak halal dimakan semasa dia hidup. Kalau semasa dia mati, lagilah tak boleh, sebab dia dah jadi bangkai. Okey, jelas tuan-tuan berkaitan dengan hukum bulu. Jadi kalau kita nak pegang kucing, kita ni bukan orang pembela kucing, kita just orang yang suka kucing saja. Ataupun kita bukanlah tak suka kucing, cuma kita tak jaga kucing, kita main-main dengan kucing boleh. Jadi kena pastikan badan kita tidak ada kesan daripada bulu kucing tadi lebih daripada 2 helai lah, lebih daripada 2 helai. Okey. Kemudian dimaafkan juga najis yang terkena pada air, sekiranya najis tersebut dia merupakan debu sirjin. Debu sirjin ni apa? Debu daripada baja yang dia berbuat daripada tahi binatang. Baja tahi ayam dan sebagainya, baja daripada najis ayam lah, baja daripada najis selain daripada anjing dan babi. Maka debu dia, sedikit daripada debu dia tadi tetap najis, tetapi dia dimaafkan sekiranya terkena pada air.
Dan sama juga dimaafkan sekiranya terkena pada badan kita pun dimaafkan juga. Jadi sedikit je lah, sedikit tu, dobek sedikit tu macam mana kita nak tahu sedikit ataupun banyak debu tadi? Maka para ulama menyebut dia kembali kepada uruf. Sama juga kembali kepada adat. Kalau semua orang setengah tempat kata ni banyak ni, setengah tempat mengatakan sedikit. Tapi ada pendapat yang kedua dalam masalah ini. Para ulama mengatakan sekiranya debu itu dikumpulkan, dia akan jadi sebesar butir jagung, lebih daripada besar butir jagung, maka dia dikira sebagai banyak dan tidak dimaafkan. Seandainya dikurang daripada sebutir butir jagung, maka dia dikira sebagai debu yang sedikit dan dia dimaafkan pada air, termasuk juga dimaafkan pada badan dia. Walaupun orang yang kerja angkat baja tu kan dalam guni tu kan, jadi dia akan ada keluar debu dia. Jadi bila kita bekerja, pasti kita akan berpeluh. Jadi bila berpeluh, tangan kita basah terkena dengan baja tahi ayam yang kering, maka dia boleh menajiskan. Jadi kalau sedikit dia dimaafkan, bagi orang yang bekerja lah. Bagi orang macam kita ni pun sama juga, dia sedikit dia dimaafkan. Kalau banyak maka tidak dimaafkan. Banyak tu macam mana? Kalau dia lebih besar daripada sebutir jagung, bukan setongkol jagung kan, sebutir jagung yang normal lah, yang besarnya normal, maka dia dimaafkan. Hatta walau terkena air pun dia dimaafkan. Walaupun jatuh seketul, tapi seketul tu kecil daripada butir jagung, dia dimaafkan dalam air kita dan sebagainya. Okey. Jadi tuan-tuan, banyak lagi sebenarnya berkaitan dengan najis-najis yang dimaafkan pada air ni ataupun pada pakaian. Dia kalau berkaitan dengan najis-najis yang dimaafkan ni, dia ada dimaafkan pada air. Ada yang dimaafkan pada pakaian saja. Ada yang dimaafkan pada air dan pakaian. Jadi kita kena, kalau nak tengok lagi luas berkaitan dengan makfuat ni, benda-benda yang dimaafkan ni tak cukup untuk kita belajar sekali dua. Kalau dulu saya pernah belajar dengan Syekh Salim Khatib, kitab Fathul Jawad Syarah Manzumah Ibn al-Imad. Itu kitab Arab lah yang menceritakan berkenaan dengan najis-najis yang dimaafkan. Ada banyak lah dalam tu. Kalau dalam kitab kitab Jawi ni, kitab Melayu, yang ni kita boleh baca dalam satu kitab yang mengumpulkan 3 risalah, Majmu' Salasir Rasail. Majmu' Salasir Rasail pada risalah yang kedua. Risalah yang pertama dia cerita pasal berkenaan dengan akidah. Risalah kedua berkenaan dengan najis-najis dimaafkan. Risalah ketiga dia ceritakan berkenaan dengan Ashabul Kahfi. Itu boleh beli dekat Shopee pun ada yang dah diterjemahkan. Namanya Muhimmah pada menyatakan najis-najis yang dimaafkan. Kemudian ada juga kitab Jawi yang secara detail juga menceritakan berkenaan dengan najis-najis dimaafkan. Nama kitab tu Kashful Litham. Kashful Litham. Itu semua boleh beli tuan-tuan. Ada kalau kita nak baca yang Arab pun boleh, yang Melayu pun boleh. Jadi secara kesimpulannya tuan-tuan, najis-najis yang dimaafkan pada air ni kita boleh buat kesimpulan, bagi najis-najis yang dimaafkan pada air ataupun pada cecair ini, dia adalah perkara yang sukar untuk kita pelihara. Kalau sukar untuk kita pelihara, maka dia dimaafkan. Dengan 3 syarat lah, dengan 3 syarat. Yang pertama, najis itu bukan najis yang mughallazah, bukan daripada anjing dan babi, bukan sesuatu yang berasal daripada anjing dan babi. Yang kedua, bukan dengan perbuatan sendiri, bukan kita sendiri yang pergi pada najis tersebut, bukan dengan perbuatan sendiri, kita tak boleh nak elakkan. Yang ketiga, tidak mengubah air ataupun cecair tersebut dari segi sifatnya. Mana kata kalau sedikit tu dia tak berubah sifat air, maka dia dimaafkan. Jadi dengan 3 syarat ini, sesuatu yang sukar untuk kita jaga. Sebagai contoh, kalau binatang sebagai kucing ke tikus dan sebagainya. Jadi setiap binatang tersebut pasti akan ada kesan najis pada dia punya mampas dia tu, pada dia punya lubang dubur dan sebagainya. Mesti akan ada kesan. Selagi kalau dia tidak jilat dan sebagainya, akan ada kesan. Jadi kalau binatang tersebut dia lompat dalam bekas air kita tak dapat nak jaga. Kalau kita boleh jaga pun, kita perlukan kepada alat yang lebih, satu usaha yang lebih untuk jaga dan sebagainya. Jadi kalau binatang tersebut dia lompat dalam bekas air kita dan sebagainya, maka dia dimaafkanlah dengan 3 syarat tadi. Bukan kita sengaja yang baling binatang tersebut, bukan daripada najis mughallazah, anjing dan babi, dan Allah SWT, najis tersebut dia tidak mengubah sifat-sifat air. Maka kalau keadaan macam tu, dia dimaafkan, najis itu dimaafkan pada air. Okey. Sama juga keadaannya kalau
kita dibalakan antara yang disebutkan lagi dalam kitab-kitab fiqh. Allahumma salli ala Muhammad, kencing binatang ataupun tahi yang masuk dalam perahan susu. Kalau macam zaman dulu dia perah susu lembu dan sebagainya, jadi dia perlu perah direct. Zaman sekarang ni kita tengok dekat kilang tu memang cantik, dia punya perahan tu memang cukup-cukup untuk empat kantung susu lembu tu, memang dia terus direct. Mana kata dia basuh dulu kantung susu dan dia perah direct. Kalau tuan-tuan tengok dekat YouTube dan sebagainya, kilang buat susu ni. Tapi zaman dulu dia kena memang kena perah macam tu lah. Jadi seandainya dia tengah perah-perah tu, binatang tadi dia bergerak sehingga kaki dia termasuk dalam bekas susu tadi. Jadi kaki ni akan ada najis dan sebagainya. Jadi keadaan macam tu dia dimaafkan seandainya, ataupun termasuk najis sedikit dan sebagainya, dia dimaafkan lah. Dia tetap najis tapi dia dimaafkan. Cuma kebiasaannya orang akan jagalah. Tapi seandainya kalau termasuk dan sebagainya, dia dimaafkan. Kemudian disebut lagi sebagai contoh mulut kanak-kanak ataupun mulut orang gila. Mulut orang gila ni, orang yang tak siuman ni, dia masukkan je apa dalam mulut dan sebagainya. Jadi kalau seandainya kita tak nampak secara jelas dia masukkan ain najis ataupun najis di dalam mulut dia, maka kalau dia minum daripada bekas makanan kita dan sebagainya, kita anggap benda tu suci selagi kita tak nampak secara jelas lah. Kemudian termasuk juga tahi binatang yang sukar untuk kita jaga, seperti tahi cicak, tahi tikus dan sebagainya. Bagi contoh, kalau dekat masjid ni, kalau kat rumah mungkin kita boleh jaga, senang untuk jaga. Cuma kalau tempat-tempat awam ni, tahi cicak ataupun tahi burung terlampau banyak, maka dia dimaafkan. Sekadar kita hilangkan najis tadi pun dah okey dah lah. Mana kata tak perlu untuk kita basuh secara bersungguh lah. Sebagai contoh, kalau kat masjid ni lah, orang akan bersihkan, dibersihkan macam tu saja. Kalau tahi cicak je dibersihkan macam tu saja, dia dimaafkan. Sebab dia benda yang terlampau banyak dan sukar untuk kita elakkan. Okey. Jadi itulah, dan banyak lagi lah contoh-contoh lain yang kita boleh lihat para ulama naskan di dalam kitab fiqh berdasarkan catatan yang kita sebut tadi. Kalau sukar untuk kita elakkan, dengan syarat-syarat yang kita sebut tadi. Jadi itu saja daripada saya. InsyaAllah ni dah azan kan? Dah azan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan? Kalau katakan dalam masjid dekat solat anak 2 tahun dia kencing ataupun dia suar dia kencing kat suar, dia duduk dekat kapet. Jadi apa jalan terbaik kita buat untuk menghilangkan najis yang terkena pada kapet masjid yang mutawassitah. Dia kena basuh dengan mula-mula kita hilangkan dahulu kesan najis tadi. Kesan najis yang terkena pada kapet tadi, bagi contohlah kapet ataupun tilam dan sebagainya, kita hilangkan dulu ain dia. Cara yang kita nak bersihkan najis ni, kalau najis tahi cicak semua tu, kita basuh saja, tak menjadi masalah sebab kita terbala dengan tu. Tapi kalau budak-budak datang kat masjid dan sebagainya, kalau dia kencing, maka najis tersebut memang kita kena bersihkan lah. Kalau kita tak bersihkan, kita lap macam tu saja, orang datang sembahyang dekat atas tempat kencing tu, mau melompat orang tu. Jadi memang kita kena bersihkan. Yang pertama, kita bersihkan dulu dia punya ain najis. Ain najis ni apa? Basah-basah najis lah. Kita lap dan sebagainya sampai kering. Kemudian kita letak air, kita lap lagi sampai hilang bau dan juga kesan najis tadi. Jadi tak perlulah untuk kita angkat kapet. Memang tak boleh nak angkat kapet. Kita nak angkat kapet ni, nak angkat dan juga basuh, memang tak lepas. Untuk potong pun susah dan sebagainya. Jadi caranya kita basuhkan tempat tu. Jadi air tu tak perlu kita alirkan sampai macam basah kapet tu, dia akan membusukkan kapet. Bagi contoh, kita iklim dekat Malaysia ni, dia akan mengepam, bau kepam kapet tadi. Jadi Allah SWT cara dia, kita bersihkan air najis tadi, kemudian kita letak air, kita lap lagi, letak air sikit lagi, lap lagi sehingga hilang bau. Sekira-kira kita anggap bahawa air najis sudah hilang lah, kesan najis tadi dah hilang lah, maka bolehlah dikira sebagai suci lah, kata. Perlu dijirus lah. Kalau dalam bab tu tak perlu, yang sefaham saya tak perlu untuk dijirus sampai dia mengalir. Tak perlu untuk kita jirus sampai mengalir sebab dia keadaan yang sukar. Kalau dihilang sampai dihilang bau tu, hilang bau ataupun kesan sifat najis tu, maka dibolehkan. Sebagai contohlah, kalau terkena pada kita punya tilam kita besar,
Maka kalau macam zaman dulu, bukan ulama dulu lah, orang dulu kita tengok mak ayah kita dan sebagainya, dia lap dulu najis tadi, dia lap najis, kemudian dia lalukan air sekadar hilang hilang bau, warna dan juga rasa tu. Jadi itu dah dikira sebagai suci dah boleh dah. Tapi kalau seandainya kita boleh bersihkan, kalau kat rumah kita boleh bersihkan, kita boleh jirus sampai dia mengalir, sampai dia keluar dan sebagainya. Tapi kalau yang dekat kawasan yang susah dan sebagainya tu, kita boleh sekadar kita hilangkan air dan juga bau najis tadi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa a'lam. Biasa kita ada macam dilawat lah orang-orang yang kurang sunat lah. Biasa kita pun buat macam tu lah kan. Kalau perlu jirus ataupun nak alihkan air, Ataupun zaman sekarang dia senang sebab kita ada vacuum yang boleh sedut dengan air tu kan. Kita letak air sikit pada kawasan tersebut saja, kemudian kita sedut. Letak lagi, kita sedut lagi. Kita letak lagi sampai sedut sampailah hilang bau tadi. Dan kita boleh gunakan istimal sabun dan sebagainya, letak sabun dan sebagainya sampai hilang bau tadi. Maka dah dikira sebagai suci dah lah. Dah boleh dibenarkan untuk kita solat dan sebagainya kat situ. Jadi tak perlu untuk kita angkat kapet dan sebagainya. Sebab kapet ni di satu unit yang kalau kita nak bersihkan dia sukar. Sama dengan dobit tadi lah, sukar untuk kita elakkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa a'lam. Jadi proses dia tak perlu macam untuk kita nak ambil 3 kali ke 5 kali. Dia sekadar kita hilang sifat bau bau najis tadi. Ataupun sifat najis tadi. Bau, kesan dia, warna dia dan sebagainya. Kalau ada warna. Sebagai contoh najis, kalau air kencing mungkin tak ada warna. Najis yang keluar daripada najis kita lah, tahi kita, maka kita kena hilangkan sampai hilang warna dia tadi. Sampai hilang warna. Kalau warna tu tak hilang dengan selepas daripada 3 kali berurusan, maka itu dikira sebagai hal ta'azzur. Mana kata kalau orang pakar kata tak boleh dah ni, kena potong. Kalau nak hilangkan kena potong, maka dia dimaafkan. Maka sebagai contoh kalau kita terkena najis tu tinggal bau saja. Kita dah gonyol lebih daripada 3 kali. Mana kata dia tak hilang, maka itu termasuk dalam hal ataupun keadaan yang ta'azzur, yang uzur. Dengan kira-kiranya kalau kita nak hilangkan, kita kena potong bahagian tersebut. Bau hilang, kena buang bau hilang, maka dia dimaafkan. Kalau tinggal bau saja atau tinggal Allahumma salli alaihi wasallam, tinggal warna sahaja. Okey. Jelas? Okey. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.